update sikit berkenaan dengan ada a few perkembangan politik. Nombor satu berkenaan dengan PHBN gaduh ni. So ada orang suruh saya komen lah berkenaan dengan PH gaduh ni, betul ke tak betul ke gaduh ni, ke dia orang ni main apa ni acah-acah ataupun tipu-tipu je kan. So okey, sama ada dia orang acah-acah atau tipu-tipu. So macam ni lah, saya tengok perkara ni, benda ini telah dijangka. Pergi balik kepada saya punya live ataupun saya punya video yang saya buat berbulan-bulan dulu lah, kalau tak setahun dulu, berbulan-bulan dulu. Apa saya cakap? Saya cakap sebenarnya the optimal point untuk Anwar Ibrahim adalah bukannya pergi bergabung dengan Barisan Nasional. Ingat tak saya cakap macam tu? Siapa ingat lagi? Ada tak? The optimal point untuk Anwar Ibrahim sebenarnya adalah pergi 3 penjuru macam PRU15, iaitu PH bertanding solo, Barisan Nasional bertanding solo melawan Perikatan Nasional. 3 penjuru. Ingat tak saya cakap dulu? Ini bukan baru saya cakap. Ini saya ingat kat setahun lepas ke ataupun berbulan-bulan yang lepas lah at least. I told that. Kenapa saya cakap macam tu? That's the optimal point for Anwar Ibrahim. Sebab dia perlukan Barisan Nasional atau UMNO untuk pecah undi Melayu sebenarnya. Sebab the market share of undi Melayu ni sekarang ni ada dengan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional ini adalah payung besar baru untuk orang-orang Melayu. Dan Perikatan Nasional juga recently dapat application daripada 4 lagi parti. Dan kebanyakan daripada parti ni adalah parti-parti Melayu lah. Perikatan Nasional already ada 4 parti yang ditunjangi oleh PAS dan Bersatu, dan ada Gerakan dan MMPP. Lepas tu ada 4 lagi parti yang tak masuk. Dan tak salah saya 3 daripada 4 ni adalah parti Melayu, iaitu Pejuang, kemudian Putra, lepas itu parti Berjasa, dengan satu lagi parti tu. So ada 8 parti. So Perikatan Nasional ni dah jadi payung besar untuk orang-orang Melayu. So Anwar Ibrahim risau benda ini. Sebab dia perlukan, macam saya dah cakap banyak kali daripada dulu saya cakap, dia perlukan 20 ke 25% untuk orang Melayu sokong PH ataupun pecahkan undi ni untuk dia kekal jadi Perdana Menteri. Dia tak perlukan banyak, 20 to 35% aja. Ingat tak ceramah saya itu hari di Petaling Jaya saya cakap, dan sebelum-sebelum tu pun saya cakap, dan saya dah lama cakap benda ini. Saya kata PH ini dia tak perlukan banyak undi Melayu, sebab undi Cina dan undi bukan Melayu ni solid dengan DAP. So undi bukan Melayu ni 95-98% solid kepada DAP. Kita dah nampak benda ni. Apa yang berlaku di Sabah? Di Sabah ada sikit pengurangan undi DAP. So ini membuatkan Anwar Ibrahim dengan DAP ni risau. So apabila dia nampak undi DAP ni ada kurang sikit, mungkin dalam PRN ni biasalah, saya dah cakap dalam PRN ni pengundi-pengundi DAP ni, satu dia tak balik, second dia tak kisah PRN ni sebenarnya. Sebab itu dulu PRN Melaka, PRN Johor, Barisan Nasional menang 2/3 dengan 3/4. Itu by design itu, sebab pengundi dia tak balik, and then pengundi DAP ni tak kisah. Sebab di Melaka pun di Sabah itu lagi pun macam tu. Tetapi pada masa yang sama, PH ni dia tak nak lah benda ini berulang dalam PRU. Sebab dia need to maintain 95 to 98% support level daripada undi bukan Melayu ni, terutama daripada pengundi-pengundi Cina tau. Masa PRU 15 itu hari dia dapat 95 to 98%. So kalau pengundi-pengundi, sekiranya pengundi ni solid dengan DAP, dia cuma perlukan 20% aja undi Melayu. Saya dah cakap kan benda ni. Maksudnya dia perlukan seorang daripada 5 pengundi Melayu. Seorang aja pengkhianat pengundi Melayu ni kan, yang pergi pecah undi, maka Anwar Ibrahim dengan DAP masih terus berkuasa di negara ini. Tapi untuk dia dapat formula itu, maka dia kena kekal undi DAP ni 95 to 98%. Macam mana dia nak kekalkan undi DAP ni 95 to 98%? Itu yang kita nampak benda-benda merepek dia buat ni, iaitu tiba-tiba lah ladang babi lah, tak pasal-pasal. Bila tuanku dah bertitah 3 kali, masih bawa lagi, masih lagi bawa. Kenapa? Dia nak pandering lah.
Dia nak pandering kepada pengundi-pengundi dia lah, pengundi-pengundi Cina lah. So dia nak jadi champion of community Cina sekali lagi ataupun dah berkali-kali lah. Untuk kali ini juga, despite ekonomi teruk, ekonomi kos mau naik, harga diesel ni telah menekan bisnes-bisnes ni. Banyak orang bukan Melayu terutama daripada komuniti Cina ni, mereka tak kerja-kerjaan, mereka berniaga secara kecil-kecilan ke besar-besaran ke. Bila kos naik, maka dia orang kata ada terkesan lah kepada bisnes dia. So mereka ada sikit, bukan ada sikit lah, memang banyak kesan lah pada mereka. So nampak satu kerajaan PH, kerajaan Anwar ni tak menunaikan janji, kemudian mereka tak kompeten. In fact, Anthony Loke sendiri tak kompeten. Anthony Loke ni saya dah cakap, dia asyik tahu jual nombor pelit aja, suruh jaga airport banjir, suruh jaga monorail pun selalu rosak. Anthony Loke ni jaga airport itu, bukan kat luar banjir, dekat dalam airport tu banjir. Bayangkan betapa inkompetennya dia ni. Tahu tak? Tapi bila dia bercakap, berdegar-degar, tahu, berdegar-degar, kita macam tadi dia cakap lah, berdegar-degar. Kejap lagi kita ulas sikit pasal politik yang ucapan Anthony Loke ni. Tapi dia ni memang tak perform. Menteri-menteri DAP ni bila jadi menteri dia tak perform, dia cakap je. Dulu Teresa Kok jadi menteri, awak ingat dia pergi sewa tanam buluh lah, suruh pergi apa ni orang kata minum minyak sawit merah ke apa ke benda. Lepas tu ini dengan Komeng jadi menteri KPKT, dibuatnya my kiosk 150 juta tau. Apa jadi? So sebab itu saya kata menteri DAP ni dia tak reti mentadbir, dia incompetent. They run the economy to the ground, they run the government to the ground. Tapi untuk dapat balik penyokong ataupun undi-undi Cina yang dia dapat dulu 95 to 98%, dia kena bawa isu macam inilah. Tiba-tiba ladang babi, tiba-tiba UEC ni, tiba je kita nampak benda ni, pengiktirafan UEC. Lepas itu tiba-tiba pula menteri-menteri amdap mantap ni pula kena sokong dengan anak Zahid pun kata, oi bukan seorang dia menteri. Habis tu menteri UMNO dalam tu menteri KPKT. Lepas tu Zamri menteri UMNO, menteri amdap ni. Kamu cakap apa? Kamu tidak bermakna kita mengiktiraf UEC lah. Ini kena bagi laluan aja. Apa kamu cakap ni? Kamu nak spin macam Anwar juga ke? Zamri, kalau UEC ni diambil kira untuk dipertimbangkan untuk kemasukan ke IPTA, itu mengiktiraf lah tu. Kalau kamu tak iktiraf, maksudnya kita tak ambil kira langsung. Faham ke tak faham ni? Macam mana kamu jadi menteri KPKT amdap ni? Benda simple macam ni pun kamu tak faham, Zamri. Kamu ni dah, akur sangat kepada Anthony Loke dengan DAP ke sampai otak kamu jadi macam ni? Anak Zahid pun sama. Inilah jadinya bila kamu melutut kepada DAP, benda macam ni pun kamu tak faham. Apa maksud pengiktirafan? Pengiktirafan ni maksud kamu ambil kira. Bila kamu ambil kira, maksudnya itu mengiktiraf lah tu. Sebab kalau kita tak iktiraf, kita tak ambil kira langsung. Faham ke tak faham ni? Macam mana jadi menteri dia ni? Kalau kamu tak iktiraf, kamu tak ambil kira langsung. Kalau kamu ambil kira dalam kemasukan, itu maksudnya it is an acknowledgement lah dalam bahasa putih. Atau mengiktiraf lah itu. Janganlah nak pusing, bend over backwards untuk benda ini. Itu maksudnya kamu mengiktiraf. So kamu pula nak menegak benang basah, lepas tu jadi macam ini. Mereka nak tarik undi Cina. Kamu pula dah digunakan. Kamu jadi tool tau. Orang putih kata tool tau. Ditunggang oleh DAP ni sebab dia nak raih undi Cina. So kali ni, dia nak raih undi Cina, nak maintain 95 to 98%. Supaya dia tarik, dia suruh kamu sekarang ni, kamu pula amdap ni masih jadi tool lagi lah. Sebab apa? Berdasarkan isu-isu ini, isu ladang babi ni, isu UEC ni, maka kebarangkalian besar, pengundi-pengundi Cina akan maintain lah. Macam saya kata itu 95 to 98% pada DAP ni. Dan balik pada apa yang saya cakap awal tadi, bahawa dulu pun saya dah cakap, the optimum point for Anwar dengan PH ni adalah untuk 3 penjuru. Kenapa? Sebab inilah, nombor 1, dia cuma perlukan 1 daripada 5 orang je pengundi ni. 1 daripada 5 orang pengkhianat yang Osman Wok yang buang geng-geng amdap mantap. Kan, budak-budak macam Lokman Adam itu yang menjilat DAP, geng-geng macam itu. Geng Osman Wok, pengkhianat perjuangan orang Melayu, amdap mantap, macam tu dia perlu. 1 daripada 5 orang. Itu yang diperlukan.
So dia maintain 95 to 98% undi dia perlukan seorang je pengkhianat daripada orang Melayu ni, dia boleh terus maintain berkuasa. Second, kenapa optimal point? Sebab bila pergi 3 penjuru, dia tak susah payah untuk unding kursi dengan Barisan Nasional atau UMNO. Saya dah cakap benda ni lama dah. So sebab bila time pilihan raya, dia akan pergi Solo, kan saya cakap. Ini bukanlah benda surprise. Ada ni budak-budak baru nak up komen, Menteri besar apa ni Johor buat pengumuman UMNO go Solo. Ini sebenarnya kita ni bukan lagi lah AMDAP. La ilaha illallah. Kamu baru keluar gua ke? Orang dah tahu benda ni tahun lepas dah. Sebelum itu dah bertahun-tahun dah orang tahu. Kamu wayang je. Sekarang ni kamu nak berpuasa, kamu cium-cium mulut. Lepas tu bila last minute nak pergi pilihan raya, ini saya dah tahu 3-4 tahun lepas dah. Lepas tu kamu olok-olok lah acah-acah guna nak pergi Solo. Lepas tu acah-acah bergaduh macam sekarang ini supaya kamu boleh pergi Solo. Lepas tu kamu pun boleh maintain kursi, number of kursi kamu bertanding. Anwar Ibrahim pun tak payah nak unding kursi dengan kamu, dengan UMNO dan Barisan Nasional. So dia maintain kursi yang dia boleh bertanding, dan Amanah pun boleh maintain 44 kursi yang dia bertanding dulu. Tak payahlah nak share kursi dengan Barisan Nasional. So Anwar Ibrahim pun tak payah nak pening-pening kepala bagi-bagi kursi dengan kamu ni. Lepas itu bila dia pergi pilihan raya dengan kamu pula, dengan AMDAP ni pula, dia kena pikul 47 ni, Presiden AMDAP ni Zahid Hamidi. Dulu bila pilihan raya, kita ingat kan, mereka ni yang cakap hoyah-hoy, nak masukkan Zahid Hamidi dalam penjara, 47 kes lah, inilah, apalah, rasuah lah, abuse of power lah, mereka kempen macam itu. So pengundi-pengundi DAP dan pengundi-pengundi hardcore PKR dengan Amanah ni tak suka Zahid Hamidi ni. So bila pergi pilihan raya, macam mana dia nak pikul dia ni? So apakah langkah mereka? Langkah pergi Solo lah. Dia pergi Solo tak payah unding kursi, UMNO pun Zahid Hamidi pun senang. Boleh bagi tahu kepada penyokong dia tak payah unding kursi dengan PH ni. Lepas itu kita pun kata, konon-kononnya kita pun tak sokong lagi dah, DAP ni tak jadi AMDAP lagi dah. Kononnya lah. Benda ini telah dijangka. So mereka cari jalan lah macam mana nak pergi Solo. Kali ni kita nampak apa jalan dia lah. Tiba-tiba pula dalam convention, PKR ni panggil UMNO, ni pengkhianat UMNO panggil dia, ni bangsat. Lepas tu pergi sama-sama pergi Solo, so tak payah unding kursi. So apa yang diperlukan, itu yang kita dah nampak, dah lama dah nampak. Lepas tu DAP pula bawa isu UEC, ladang babi, mereka kekalkan 95 ke 98% pengundi bukan Melayu dan pengundi Cina ini dengan mereka. Mereka cuma perlukan 1 daripada 5 orang je. Setiap 5 orang Melayu dia perlukan seorang pengkhianat untuk pecah undi Melayu. So tugas pengkhianat ni dibagi kepada siapa? BN kalau pergi Solo ni lah. Bila BN pergi Solo, mereka pecah undi ni Melayu. Lepas tu esok bila dah orang kata selepas PRU, mereka cium mulut balik. Mereka akan bentuk kerajaan balik dengan PH ni. Jadi kerajaan PH AMDAP balik dah. So itu kita dah nampak lah. Sebab itu dulu masa dia pergi orang kata dalam krisis yang berlaku di Negeri Sembilan ni kan, walaupun dah ada peluang untuk mewujudkan kerajaan penyatuan rumah, dia tak nak. Sebab itu saya kata kali ini saya nampak di Johor dia akan pergi Solo, dia dah cakap dah. Johor dia kata memang kita dah jangka lah. Sebab nombor 1, Johor ini memang daripada dulu bukan kerajaan paduan. Kita menang, masa itu saya pergi pimpin sana, kita menang 40 daripada 56 kursi. Mereka tak perlu pun untuk bergabung dengan AP ataupun PH di sana. Di Melaka ni saya pelik sikit, dia menang sebenarnya 3/4, lebih besar dia punya jumlah kursinya daripada di Johor. Di Johor 2/3. Saya ngimpin di Melaka itu. Kita pun dan kawan-kawan saya memang ada contribution lah, ada saham lah dalam memenangkan Barisan Nasional masa kita menang 3/4 dulu. Dan sepatutnya juga, Raub, kamu tak payah bekerjasama dengan PH ni buat macam Johor. Tapi kamu ni kan tergedik-gedik juga nak jadi pumdap dekat situ, nak jadi AMDAP dekat situ, bekerjasama lah. Lantik pula lah DAP ni jadi EXCO. So kali ni macam mana? So kali ni Johor pergi Solo. Dan di Negeri Sembilan dia dah gaduh. So Negeri Sembilan pun dia akan pergi Solo juga. PH akan pergi Solo, gaduh dengan BN dekat situ. Johor pun sama. Dan saya ingat ada spill over tu akan pergi ke Melaka juga. Sebab Melaka ni pun susah untuk mereka unding kursi. Sebab Melaka ni yalah saya buat kerja di Melaka itu dulu. Ingat? Zahid mana ada? Saya dah cakap benda ini.
Amidi masa PRM Melaka dulu kamu tak ada, kamu kat Jerman ingat tak? Bila time apa keputusan baru dia balik. Saya ingat lagi time tu. So, saya ada dekat situ time tu. Saya dengan Mak Hassan dengan bosku time tu kita orang kempen sampai ini. Masa itu ramai orang tak nak datang pun PRM Melaka tu pasal dia orang ingat banyak kita kalah. Rupanya kita menang dapat 3/4. Dapat 21 daripada 28 kursi. So sekarang ni 21 daripada 28 kursi DUN di Melaka itu adalah dipunyai oleh Barisan Nasional. So kalau kamu nak gunting kursi macam mana? Kalau kamu gunting kursi dan formula dia kamu maintain kursi yang sedia ada yang kamu dapat. Maka 21 kursi itu Barisan Nasional bertanding. Nak bagi PH dengan DAP ni bertanding berapa kursi? 7 kursi je. Bagi-bagi antara DAP dengan Amanah dengan PKR ni mestilah dia tak bersetuju. So last kamu akan bergaduh juga di Melaka itu, berebut kursi. Bila kamu bergaduh dan berebut kursi di Melaka, maka ketiga-ketiga negeri ni pun saya nampak akan 3 penjuru juga. So Barisan Nasional akan pergi Solo, PH akan pergi Solo dan Perikatan Nasional lawanlah ke penjuru dengan Perikatan Nasional. Dan tadi ada pengumuman dia kata apa bulan depan nak bubar kan. So kalau bulan depan bubar, sekarang ini bulan Mei, so bulan Jun bubar, maka pilihan raya bulan 7 lah. Mungkin lepas orang balik haji lah kot. Bulan 7. So kita akan nampak serentak lah pilihan raya sebab tak masuk akal. Akan buat apa Johor dulu, lepas tu Negeri Sembilan, lepas tu Melaka. Penat dia orang nanti, duit pun banyak keluar. So sebab itu saya tengok tadi siapa ni kata Anthony Loke pun kata apa, dia kata kalau bubar Johor dia pun nak bubar Negeri Sembilan. Bila bubar Negeri Sembilan, bubarlah Melaka dan pergilah 3 negeri cara PRN ini dan mereka akan berentap lah 3 penjuru dekat situ. Dan kita tengoklah macam mana. So bila berentap 3 penjuru, samalah macam saya cakap tadi, walaupun di Johor ini yalah macam saya cakap lah, UMNO dekat situ, itu kubu kuat UMNO itu, Perikatan Nasional dekat situ, PAS ke Bersatu ke, tak sekuat UMNO lah. Ini kita akui dekat situ kan. Di Melaka dan Negeri Sembilan ini saya ingat semua mempunyai peluang yang sama lah. Cuma kalau pergi 3 penjuru di Melaka dengan di Negeri Sembilan itu, kita nak, of course kita nak penyatuan Melayu. Dan macam saya cakap awal tadi bahawa parti-parti Melayu ni sekarang berpayung di bawah Perikatan Nasional. So siapa-siapa yang pergi untuk memecah undi Perikatan Nasional ini, itulah dia pengkhianat. Ini yang menjadi masalah. Sebab PH memerlukan cuma 1 daripada 5 orang mengkhianat untuk pecah undi ini. Dan saya dah tulis tadi berkenaan dengan PRN di negeri ini. Saya banyak concentrate sekarang ini kita nampak untuk PRU lah, sebab itu the main one lah. Tapi negeri-negeri ini pun akan memberi indikasi awal lah apa yang akan. Sebab itu juga saya tak rasa Anwar akan bubar parlimen sekali dengan PRN. 3 negeri ni saya tak rasa lah. Walaupun Anwar dia sembang lah, cakap tadi. Anwar ni memang kaki sembang lah. Dia kata konon-kononnya, kalau ini tak puas hati aku bubar je lah semua kan. Dia cakap macam tu. Tapi saya nak cakap macam ni pada Anwar Ibrahim. Saya tak rasa kamu berani. Saya rasa kamu pengecut. Saya tak rasa kamu berani untuk bubar sekali dengan PRU. Bulan depan sekali dengan 3 PRN. Anwar Ibrahim, kalau kamu dengar Datuk Seri Anwar Ibrahim PMX, saya kata kamu penakut. Saya tak rasa kamu berani bubar. Kalau kamu berani Anwar Ibrahim, kalau kamu anak jantan, kamu bubar parlimen sekali dengan PRN ni pada bulan depan. Itu kalau kamu anak jantan lah. Yang kamu cakap tu tak boleh pakai sebab sebelum ini pun kamu sembang kencang aja, cakap kamu mana boleh pakai. Nampak? Kita tak boleh pakai. Kamu bila berucap depan penyokong sendiri, memanglah babi pun boleh terbang kamu cakap. Tapi memang kamu cakap sembang kencang kamu tak boleh. Ni, pada pandangan saya dan pada pandangan ramai orang, kamu ini penakut, pengecut. Saya tak rasa kamu ini akan bubar parlimen sekali macam kamu cakap tu. Kita bubar je lah, lawan je lah, serah ni. Ini sembang je lah. Kamu penakut lah. Nak pergi mahkamah, nak pergi mahkamah kes Yusuf Router pun takut. Macam-macam tangguhan. Ini kan nak bubar parlimen sekali pada bulan Jun ni. So saya tak rasa kamu berani.
Apa yang saya rasa atau kita nampak Anwar Ibrahim akan buat, sebab dia tak pasti sebenarnya the outcome of PRU ini ataupun the sentiment of sentiment rakyat semasa kepada dia ini sebenarnya. Dan saya ingat dalam PKR pun mereka tengah takut. Takut sebab itu lagi analisa yang dibuat oleh anak dia sendiri, Nurul Izzah. Cakap daripada 66 kursi yang PKR nak bertanding tu, cuma 7 saja kursi selamat. Sampai kawasan Ramanan sendiri naik presiden sampai menggelitik. Ramanan kata, mana ada kawasan aku selamat lah. Lama Ramanan pun sampai menggelitik bila orang kata kawasan dia tak selamat. Maksudnya apa? Maksudnya mereka pun tak confident. Sebab mereka tak confident sebab saya rasa subconsciously atau consciously sedar atau tidak, mereka tahu bila mereka memerintah selama 4 tahun ni mereka tak perform, mereka menyusahkan rakyat. So bila mereka menyusahkan rakyat, janji tak ditepati, lepas itu harga minyak naik teruk, lepas tu banyak kes rasuah, kes mafia korporat dan sebagainya, kes governance ini semua teruk jadi. So orang tak percaya and mereka tak kompetensi. Itulah macam saya cakap tadi lah, Anthony Lok jaga airport pun, dalam airport boleh banjir, ada waterfall. So apa benda kamu orang ni boleh buat? Hutang negara sampai limit ini macam ini. So sebab itu saya cakap rakyat tunggu masa. Rakyat 5 tahun sekali aja boleh membuat something yang untuk memberi kesan kepada kamu. Dalam tempoh 5 tahun itu, dalam 5 tahun tu rakyat tak boleh nak buat apa, dia serah semua kepada kamu. Tapi dalam 5 tahun tu macam-macam kamu buat. Pergi buli rakyat, rampas-rampas telefon orang yang tiba-tiba je kamu tuduh ini, macam-macam lah. Dulu kata kebebasan bersuara, kebebasan media, lepas tu 5 tahun Pami Padil kamu pun, nanti kamu tunggulah nasib kamu Pami Padil, apa yang kamu buat tu. So rakyat 5 tahun sekali aja ada peluang untuk tunjuk kepada kamu mereka punya kepuasan hati atau ketidakpuasan hati terhadap kamu. Dan sekarang ni saya nampak rakyat memang tak puas hati gila, tak puas hati betul dengan kamu. Bila rakyat tak puas hati, kamu tunggulah PRU nanti macam mana. Kamu sendiri tahu, kamu sendiri tak confident bila kamu nak pergi PRU ni kan. So sebab itu saya tak rasa kamu akan buat PRU pada bulan depan atau buat parlimen bulan Jun untuk PRU pada bulan Julai ni. Sebab kamu tak boleh nak ini. Satu, kamu tak confident. Dan kamu tak boleh nak gauge macam mana. So apa yang kamu akan buat? Apa yang Anwar Ibrahim dengan budak-budak dia akan buat adalah dia akan pakai PRN ni. Sebab PRN ni tak boleh nak buat apa, memang kena bubar dah. Johor kena bubar. Johor boleh bubar ni tahun depan. Tetapi Johor ni dia nak buat dulu sebab dia orang confident boleh menang Johor. Kalau dia buat Melaka dulu atau Negeri Sembilan dulu, mereka guyup, dia akan jadi domino lagi lah. Akan jadi effect negatively, akan jadi momentum tu teruk lah kepada PHBN ni. So dia nak buat Johor dulu sebab dia confident menang. So untuk membagi bellwether ataupun feel good factor lah, sebab tu dia nak buat Johor dulu. So bila Negeri Sembilan jadi macam ini, dia akan buat Johor Negeri Sembilan. So Melaka ini kena buat sekali lah, package sekali lah. So mereka akan buat 3 negeri ni sebagai bukan eksperimen, untuk mereka melihat data lah, ataupun mereka sampel sentimen rakyat, kemarahan rakyat kepada mereka. So kalau sekiranya dia dapat tahap sokongan tinggi lah, Johor boleh menang balik 40 kursi, Melaka kerajaan Amdap Mantap boleh bentuk balik ni, Negeri Sembilan PKR menang besar. So kemungkinan PRU akan dibuat awal. Sebab dia mungkin tengok apa benda kita buat, kita tak perform pun, banjir dalam airport pun, naikkan minyak sampai RM6 pun, mereka ini tetap kita menang juga ini. So buat je lah PRU. Kalau kita tunggu lama-lama, nanti pembangkang akan lebih bersedia dan ekonomi akan jadi lebih teruk tahun depan, nanti kita guyup. So sebab itu PRN ini dia nak tengok, kalau kata mereka ada indikasi ataupun mereka menang, atau rakyat masih menyokong mereka, walaupun macam mana dia menang itu adalah macam saya cakap tadi lah, dia perlukan orang khianat daripada undi Melayu untuk pecah undi ni kan, macam saya cakap. Dan undi Cina yang dia dapat tu solid, dia akan teruskan buat PRU dalam masa. Tapi kalau keputusan di PRN 3 negeri ni tak menyebelahi mereka, banyak kursi kalah, saya rasa Anwar Ibrahim akan pertimbang semula
sama ada nak buat PRU dalam masa terdekat atau tidak, ataupun nak pergi solo ataupun nak berunding dengan UMNO balik. Dan UMNO pun, Barisan Nasional pun akan tengok balik macam mana selepas keputusan PRN itu. Sebab itu saya punya nampak adalah mereka akan buat PRN ini dulu bulan depan, PRN bulan 7 untuk 3 negeri ini, dan PRU kemungkinan tahun depan lah, kan tahun ini.